keajaiban sedekah. Kenapa kami menamakan keajaiban sedekah? Kerana pemikiran kita biasanya bila sebut sedekah ni, barangan habis, duit habis, harta habis sebab sedekah. Sedangkan kita lupa bahawa dengan sebab sedekah itu, dia memanjangkan jangka hayat manusia, memurahkan rezeki, menyihatkan tubuh, melepaskan daripada bala, menyenangkan hati, mendapat dan memperolehi kebahagiaan, memudahkan segala urusan, menyebabkan dikasihi oleh manusia, menyebabkan manusia bermurah hati kepadanya kerana Allah kasih, menyebabkan dia menjadi tenang dan senang dalam hidup. Nak bincang tak habis bab sedekah ni. Dan bila kita buat kenyataan-kenyataan seperti ini, itu tak bincang lagi berkenaan dengan apa yang akan dipahalakan dalam mizan hasanat kita pada hari akhirat. Kalau yang itu kita boleh tengok, maka kita akan rasa jauh lebih hebat daripada itu. Saya bacakan firman Allah Ta'ala sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mafhumnya, seumpama orang yang berinfak, bersedekah pada jalan Allah. Bila pada jalan Allah ni maknanya kerana Allah, bukan riak, bukan wujud, bukan takabur, bukan nak menunjuk, tak, kerana Allah sungguh. Orang macam ni, dia infak harta dia itu pada jalan Allah, Allah cuba perumpamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم بتاريخ 20/10/2025 قمنا بفضل الله وبدعم من فريق آرا تيم بشراء الأغراض اللازمة، شوادر وخشب وزينجو لعمل عريشة تحمينا من فصل الشتاء. نحن على أبواب هذا الفصل وفصل البرد الشديد والزوابع والرياح والأمطار، ونحن في العراء ونحن موجودين في مواصي خانونس. هناك طبعا لا يوجد ما يكسينا أو يحمينا من هذا البرد، فشكرا آرا تيم على دعمه وعلى مساندته إلنا، قام بدعمنا بشراء هذه الأغراض. كل